Autoquran.com ni dibangunkan berasaskan web. Maksudnya aplikasi ni boleh diakses secara internet, tidak perlu download, dan boleh terus digunakan pada browser masing-masing, ya. Dan recommended browser adalah Chrome, tapi dia boleh juga berfungsi dengan browser-browser lain, ya. Jadi konsep autoquran.com ni adalah untuk membolehkan web itu akan memainkan audio Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran berdasarkan qari yang kita ataupun imam yang kita pilih, dan seterusnya paparan pada aplikasi itu dia akan secara automatik mengikut ayat dan akan disertakan dengan terjemahan mengikut bahasa yang dipilih. Konsep ini kita bangunkan adalah untuk membolehkan satu, pengguna tu mesra dengan Al-Quran. Kita tahu semua orang ramai mempunyai smartphone dan sebagainya. Jadi dengan adanya aplikasi ini, smartphone itu bukan menjadi sahabat yang kosong lah, ya. Dia juga boleh mendekatkan kita kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu dekat dengan kita lah. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, kita nak pengguna boleh membaca Al-Quran di mana-mana, mendengar Al-Quran di mana-mana, dan juga memahami Al-Quran itu di mana-mana. Jadi melalui autoquran ini kita harap dapatlah mengisi kelompongan dalam kita punya usaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita tahu bahawa kita kena baca mushaf, yang itu kita akan baca dekat rumah dan sebagainya. Tapi kalau kita on move, kita masih lagi boleh menggunakan autoquran.com ini. Antara ciri-ciri yang menarik dalam autoquran.com ini, yang pertama adalah versionnya dah jadi 1.20, ya, di mana ataupun 1.21, ya. Kita bangunkan aplikasi ini pertama menggunakan teks berdasarkan Kinfahat Quran kompleks website, yang itu kita dapat daripada GitHub. Ada satu developer, Mirza Mula tak silap saya. Jadi kita gunakan teks itu untuk dapatkan teks Al-Quran, dan kemudian untuk translation kita ambil daripada tanzil.net. Kita tak ubah apa-apa, kita just adopt sahaja dan kita sesuaikan dengan environment aplikasi kita. So apa yang menarik teks ini adalah teks ini memberi kemudahan pada kita untuk kita membaca satu dengan teks yang jelas lah, ya. Yang kedua adalah dia mesra kepada phone. Maksudnya walaupun dia auto Quran, dia akan baca berterusan dan paparkan ayat Quran tu secara berterusan, macam kita tengok tilawah Al-Quran antarabangsa lah, bila ada bacaan qari membaca tu, ada ayat Al-Quran dipaparkan pada skrin, ya. Jadi konsep itu konsep yang pertama, dan dia mesra dengan device, sama ada kita pakai mobile ataupun sama ada kita pakai desktop. Kalau mobile, dia boleh kita hanya swipe kiri kanan sahaja dan kita boleh kontrol ayat itu kalau kita memerlukan masa yang lebih untuk membaca terjemahan, ya. Dan kita boleh stop kalau kita nak stop aplikasi berkenaan dengan hanya menekan satu butang. Dan kalau kita rasa skrin kita penuh dengan player tu, kita boleh hide player tu. Double tap, dia akan keluarkan menu untuk kita kita boleh double tap dan kita boleh menyembunyikan player, so kita dapat full screen lah ayat tu. Itu antara cirinya. Dan yang tambahan yang terkini adalah kita tambahkan fungsi coloring tajwid, ya. Maknanya kita ada satu logik, satu fungsi di mana dia akan mengenal pasti berdasarkan karakter. Maknanya kita tak simpan ketetapan tajwid itu di dalam database, tapi kita buat satu fungsi. Bila fungsi ni dia detect ayat itu mempunyai syarat-syarat yang dinyatakan, dia akan tukarkan color mengikut hukum tajwid. Yang ini saya rasa kalau boleh kata percentage dia dalam mungkin 85 ke 90% yang kita dah cover dari segi ketepatan, dari segi berapa hukum tajwid yang kita masuk, yang tu masih lagi kita dalam usaha. Dan sekarang ni memang dia akan masuk
orang kata apa, tajwid hukum-hukum yang utama, yang itu yang telah kita masukkan, dan accuracy-nya saya boleh katakan dalam 85 ke 90%. Jadi untuk hukum tajwid, kalau kita kata hukum-hukum utama tu dari segi nun tanwin ataupun nun mati ataupun nun sukun, yang itu kita dah masukkan. Begitu juga dengan mat utama lah yang kita masukkan dalam tu. Jadi boleh membantu di mana ayat-ayat yang mempunyai hukum-hukum tajwid ini akan dikalakan untuk memudahkan masa bacaan. Sebab kita pun boleh membaca teks ni, kita boleh matikan bacaan audio bacaan imam dan kita boleh baca sendiri. Tapi auto Quran ini tidak menggantikan Quran, dia hanya sebagai satu alat untuk mempermudahkan pembelajaran Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu dekat dengan hati umat Islam. Jadi saya jemput pada semua untuk menggunakan auto Quran ni, save bookmark dalam browser masing-masing, dan insyaAllah nanti kita akan ada kemanfaat lah daripada aplikasi ni. Dan kalau ada manfaat, kongsikan. Dan saya harap auto Quran ini, autoquran.com, memberi sesuatu lah pada semua, terutama dalam kita nak mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Kalamullah. Terima kasih pada semua, nanti kita jumpa lagi.